Aiskrim. Ini bukan lonceng. Ini nama dia Red Ant. Nampak? Dah longgar, dah lower, dah ada replay. Apa gaya ni nak panggil? Gelap hari bulan ni, belok kanan, kereta belok kiri macam mana? Siapa nak jawab? Jangan ingat Toyota Wish tak kena masalah ni tau. Kena. Semua kereta yang menggunakan tie rod ataupun Red Ant pasti ada benda ni. Pasti kena benda yang sama. Ini penyambung antara steering red pergi ke tie rod, masuk ke knuckle macam ni. Macam ni lah. Macam ni. Kita tukar dia. Gini dia boleh pisah. So kalau rosak ni tukar ni. Kalau rosak ni tukar ni saja. Kalau rosak steering kat sana, ada datang satu set. Tukar semua. Handy kat belakang aku ni pun sama. Nampak? Aiskrim. Ni nama dia musim. Musim dia musim aiskrim. Musim tie rod Red Ant rosak. Masa dekat kereta, bunyi dia sama macam itu. Kedek. Guduk. Ketek. Gitulah. Jadi bila kau bawa kereta tu rasa tak selesa. Lepas tu steering pula ada macam free play sikit. Macam ada kosong. Itu masalah daripada tie rod ataupun Red Ant. Dapat info kan? Jangan lupa like, follow, komen dan share. Assalamualaikum. Bye-bye.